Kadang-kadang orang kata apa yang kita alami ni jangan cerita sangat ke orang, nanti jadi riak. Betul. Tapi macam mana sebenarnya kita, sebab saya ada juga baca yang Tuan Haji selitkan situ antara riak dengan syiar. Jadi macam mana kita nak bezakan apa yang kita cerita tu adalah syiar yang nak mengajak orang, bukannya kita nak menunjuk sangat pada orang yang kita ni mampu pergi semua tu. Macam mana Tuan Haji yang kita nak jaga itulah sebenarnya dalam Islam ni cantik ajaran dia. Yang mana amalan ni ada tempat kita boleh syiar kan, ada tempat kita kena sembunyikan kan. Ada tempat jadi saya pun tulis kat awal masa intro tu, saya dah tulis dah antara keresahan saya lah, saya takut bila kita bercerita ni datang riak, takabur kan. Tapi itu bila saya tulis tu, saya cakap, saya doalah dekat Allah sekiranya benda ni mendatangkan keburukan, jangan zahirkan kan. Payahkanlah saya menulis benda ni, tapi kalau benda ada kebaikan, mudahkanlah. Dan alhamdulillah Allah mudahkan. Kalau buat syiar ni sebenarnya dalam Islam, kalau rukun Islam tu 5 perkara tu kita kena syiar. Masuk Islam kita kena war-warkan. Tak boleh cakap saya masuk Islam tak senyap. Sebab apa? Sebab nanti bila dia mati ada masalah waris apa semua. Dia kena syiar. Kadang sahabat ni dia pergi depan Kaabah ucap la ilaha illallah kena pukul. Kan? Begitu juga solat. Nabi SAW suruh azam kuat, bukan suruh sembunyi-sembunyi. Jadi bukan riak tu, itu syiar. Apa syiar ni kita rasa sangat seronok kerana Allah Ta'ala pilih kita jadi orang Islam. Allah Ta'ala pilih kita buat amal ni. Tapi memang syaitan akan kacau. Kan? Dan Nabi pesan pergi masjid, ambil wuduk pada rumah. Ada kesan wuduk kat muka. Bukan nak riak. Dan Nabi kata pergi jalan lain, balik jalan lain. Bukan nak riak, itu syiar. Kita kena faham tu. Syiar ni kita dakwah sebenarnya. Kita dakwah melalui amalan kita. Betul juga puasa. Kalau kita baca dalam fadilat puasa pun, kalau ada orang mengumpat, kita cakap kat dia, hey, saya sedang berpuasa, tolong hentikan. Bukan kita riak kat dia kan? Kita nak cegah dia. Macam kita seorang je puasa. Tapi Nabi sudah cakap macam tu. Zakat pula kita kena jumpa amil, ada akad dia. Dan haji apatah lagi, kita kena buat kenduri kalau mampu kan. Kita war-warkan pun jangan senyap pergi takut riak. Cuma yelah bila kita bercerita ni kena hati-hati. Niat syiar, jangan niat riak. Dan ada juga amalan yang tak sesuai, yang mana kalau kita cerita lebih pada kita pula kan. Tak ada kebaikan pada orang, kita jangan cerita juga. So benda ni kena select, ada knowledge juga, kena ada ilmu juga. Sebab menyembunyikan amal pun satu kerugian kepada orang lain kan. Bercerita amal pula kerugian pada kita. Jadi Islam ni dia wasatiyah, pertengahan. Kita bercerita kalau benda tu ada kebaikan dan kita insya-Allah niat syiar, insya-Allah selamat. Jadi benda ni kena ada deep knowledge jugalah insya-Allah.